Setiap hari bermula dengan satu langkah kecil yang membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Disiplin diri bermula dari saat kita terjaga. Ketekalan dalam rutin harian adalah kunci utama dalam membina pribadi yang berintegriti. Inilah SMT Sejingkat, sebuah institusi yang bukan sahaja menekankan kecemerlangan akademik tetapi turut membina sasiah, disiplin dan kepimpinan pelajar. Kemudahan ICT dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong proses pembelajaran yang lebih efektif dan sistematik. Surau pula menjadi pusat pembinaan rohani, membentuk nilai murni dan sasiah diri yang terpuji dalam kalangan pelajar. Selain itu, terdapat juga aktiviti yang menjadi pusat perkongsian rohani dan pembentukan akhlak mulia dalam kalangan pelajar bukan Muslim. Warden bukan sekadar penyelia, tetapi pembimbing yang sentiasa memastikan kebajikan, disiplin dan perkembangan pelajar sentiasa terpelihara. Disokong oleh kepimpinan pelajar yang proaktif, setiap individu memainkan peranan dalam mewujudkan komuniti asrama yang harmoni dan berdaya saing. Melalui amalan gotong royong dan disiplin yang tinggi, setiap ruang dijaga rapi demi keselesaan bersama. Keselamatan diberi keutamaan melalui pemantauan berterusan bagi memastikan persekitaran yang selamat dan terkawal. Tugas warden ni dia bukan sekadar untuk mendisiplinkan pelajar-pelajar, tetapi dalam masa yang sama warden ni mempunyai peranan untuk membimbing pelajar-pelajar supaya mereka bila keluar ataupun berada di sekolah ni boleh menjadi insan yang baiklah. Okey, dan selain daripada itu juga warden ni dengan kata lainnya kita boleh anggap mereka sebagai ibu bapa mereka, pelajar-pelajar jugalah pada sekolah ni. Okey, sebab kadang-kadang pelajar-pelajar ni bila berada di sekolah mereka berjauhan dengan parent mereka. Jadi warden lah yang mempunyai peranan tersebut untuk jadi ibu bapa mereka. Kalau mereka sakit, warden lah yang kena jaga. Kalau mereka berlaku apa-apa masalah, warden lah yang bertanggungjawab atas semua tu. Sebab itulah peranan warden di sekolah adalah sangat-sangat penting. Perubahan besar yang saya alami dari asrama ini, saya pandai mendisiplinkan diri saya dan juga membahagikan masa saya seperti untuk belajar dan juga beriadah. Saya juga dapat mengenali pelbagai jenis rakan-rakan dan juga
berkawan dengan orang yang betul dan juga bersama-sama berkongsi pengalaman hidup di asrama ini. Dan saya berharap asrama ini juga dapat mengubah diri saya untuk masa depan saya dan saya sendiri juga. Saya juga ingin berkongsi semua kebaikan dalam diri saya walaupun ada keburukan juga. Tapi saya berharap saya mampu menolong dan juga membantu mereka yang lain di asrama ini juga. Sepanjang 2 tahun saya berada dekat sekolah asrama ni, banyak yang telah berubah pada saya. Utamanya dari segi pengurusan masa saya dekat asrama, cara saya hidup, cara saya makan. Selain itu, saya juga tahu untuk berkawan dengan lebih mudah. Saya boleh mudah untuk buat kawan, tahu untuk bercakap dengan orang ramai, dan tahu untuk berinteraksi dengan orang ramai lah. Banyak yang bantu saya, terutamanya bila saya nak cari kawan. Dan juga saya dah boleh tahu cara untuk menguruskan hal-hal sendiri, contohnya seperti basuh baju, jemur baju dan sebagainya. Selain itu, saya juga dapat juga membantu diri saya untuk menguruskan masa saya seperti belajar dan tahu cara untuk belajar dengan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Benda tersebut dah membantu saya banyak dan saya harap saya dapat teruskan hidup saya di asrama ni pada masa-masa yang akan datang. Asrama bukan sekadar tempat untuk tinggal, tetapi ruang untuk membina impian, mengukir kenangan dan membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Asrama terbilang SMT sejingkat.